Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Anda bersama saya Syafiq from Ramadan Segment Vlog Time. Okey, hari ni aku berpengalaman naik motor Kawasaki KLE. Okey, hari ni aku berpengalaman naik motor KLE 500 by Kawasaki. Ini lecak. Nak try? Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Tapi rimau kubang awak yang paling lagu ni. Awak tempat pertama adalah rimau kubang. Ya. Awak. Alright, so bolehlah naik. Apa tu tadi? Berat. Woi, main kelas mat. Okay, so far dia punya clutch dia ringan. Dia punya bunyi pun ada. Cuma nak masuk kawasan yang berat dia apa, kawasan yang macam tinggi tu dia tak boleh lah. Dan dia semi off-road. Dia menggunakan rim. Yes. Okay, dia menggunakan rim jari. And then dia punya side mirror pun normal bike. And then dia punya windshield dia aku tak sure boleh turun naik ke tak. Macam tak boleh je. Okay, so dia punya windshield tak boleh turun naik. And then tangki minyak sini dia ada hazard. Oh, ABS boleh tutup. Okay, and then it's a very simple bike from Kawasaki. Meter dia pun kalau kau tengok kat situ simple je. And then side mirror ada apa semua, bunyi dia macam motor Versys bunyi dia. So buat pusing-pusing sini, main lecak-lecak. So okey lah. Hari ni aku berada dekat ni Bruagas Green Combat. Kita ada geng-geng off-road. Diorang race hari ni. Hari ni pro. Semalam hari Sabtu diorang dah start novice dengan EV. EV pun ada dirt bike bro. So cuma dia tu kau kena main sikit lah. Aku main gear 2 je, tak main gear banyak pun. So far okey lah. Nice bike. Right. So kalau kau nak tengok motor ni, aku rasa tak ada jual lagi kat luar lah. Sebab this is a media experience lah kita dapat naik motor ni. So kalau korang ada sebarang komen, korang komen je kat ruang komen. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan subscribe YouTube channel aku sekiranya korang first time datang kat YouTube channel aku. Jumpa dalam vlog yang akan datang. Stay tune, stay safe. Assalamualaikum.